So tadi kita mendaki, sekarang kita menurun. Dan kau nampak ada senyum. Guys, hari ni special sikit. Aku nak pergi bukan event running tapi brisk walk dengan kawan aku, tapi agak jauh sikit. Nak tahu apa? Fun? Jom aku tunjuk. Ni aku menggunakan Brooks. So macam kali ni aku pakai kasut Brooks. Jalan aku nak try kasut ni, aku nak review kasut ni. So ni aku bawa aku punya peralatan macam event jugalah, tapi yang penting untuk kaki aku kena makan. Ni buat ni aku dah consume lebih kurang dalam 2 ke 3 bulan. So far kaki aku memang kuat lah. Ada by day lagi. Air, tuala. Okay, so jom kita gerak sekarang. Aku 7 minit dia orang senyap pun kat grup. Nampak spek aku. Lama tak pakai. Last aku pakai bila event lah. Jom. Yang jari kami daripada segala musibah mana tidak sudah salah patutlah salah kita pada masalah. Alhamdulillah. Okey. Ini biasa kita. Kita dah host. Jadi okay. Semua dah ready. Jom kita pergi. Let's go. Jam. Walk bukan run Tengok berapa GPS kita hari ni. Dah boleh on Kita nak bawa tadi ya. Kabel kan? Nak on lah? Bawa Bit apa ni? Oh, ingat bawa. Tak apa hari ni lah. Macam ni, yang depan ni macam apa? Tak, kali ni try kat topi je ni, Decathlon. Nanti tiru topi yang cepat. Kita interview Captain. Macam mana boleh terdetiknya ekspedisi kali ni? Sebab nak low budget lah. buat aktiviti sendiri je. Tak apa, yang penting kita ni Janji sampai kilometer. janji jalan. Kalau lari sikit-sikit tu halal lah. Apa tu? Asrul. Dah okey? Okay. Boleh U-turn depan ni lah. Balik rumah. Boleh. Nak naik ni pun boleh nak naik. Naik Grab. Tumpah. Teman. Memang dulu sana. Jom. Alah, seorang jalan kaki apa dah. Video. Oh, video apa lah? Langat. Okay Fah, kita ekspedisi apa kali ni? Ekspedisi kita hari ni kita tidak berlari, kita berjalan. Kita nak berjalan, kat depan pun kita jalan. So basically kita nak jalan hari ni lebih 30 kilo lah. Tak tahu, 30 something lah, InsyaAllah. Ni akan jadi distance pertama dia orang buat lebih 30 kilo. Yang penting kita dah on. Walk bukan run Walk. Ambil kasut pakai spek aku dalam muzik tu. Sekarang dah 4 km. Kita nak teruskan ekspedisi kita. Bukan naik MRT, tapi kita nak melintas di sana. Sebab kat bawah ada apa tu? Nampak tu. Kat bawah tu ada. So kita nak melintas dan kita nak pergi ke seberang. Jom. Tak ada motor. Okey, ada pagi. Cuba dalam. Sama je. Gigi bah. Okey. Lama lagi sampai. Berapa lama lagi sampai ni? Lari tengah hari tak. Belum masak lah. Tak ada. Yang penting kita follow Captain kita ada, jangan risau. Sekarang kita agak jauh kita gerak tadi dekat Alam Damai 7.30. Sekarang dah pukul apa Satu pukul 9 suku. Jarak baru 6 kilo. Dah sejam setengah berjalan nak cari breakfast. Apa? Apa ke tu? Macam mana join ni? Dah mana? Dari Bima Lintas sana. Oh, kita reverse. Itu biasa lah, anjing biasa. Anjing biasa. Thank you like. So kita buat live ni. Kita nak suruh jalan-jalan kita support. Okay. Sini banyak anjing. Jaga Sekarang kita dah 7 km. Sekarang pukul apa dah? Pukul apa sekarang? 7 apa? 9.20. Lebih kurang dalam 7 km. Mesti mencari kedai untuk makan pagi tapi tak dapat lagi. Jom. Sekarang kita jumpa restoran. So aku nak kena break. Aku dah kena rehat sikit. Kita berhenti sekejap untuk isi bateri. Nak makan tak? Roti kahwin. Roti mandi, roti makan. Roti kahwin lah. Bos, roti kahwin lah kau. Dia kan telur tu kan? Telur. Nights get slow, but then disappear when the highs get low. I
So ini kita jamal untuk kahwin untuk tambah tenaga Daud apa? Review tongkat sikit, Tongkat. Nak review suasana review tongkat. Okey pak. Contoh aku nak beli tongkat ni kan. Okay. Untuk tongkat hiking ni kita cerita tak payah cerita brand dulu, kita cerita yang 3 piece macam ni. Aku nak beli nanti. Kita jenis sedap sebab apa? Sebab dia cepat, quick and foldable. Depan kecil, nak buka Senang. macam tu je. Sekali ni. Okey. Locking mechanism dia macam ni. Okey. Bila kita nak simpan, dia tak bersepah sebab dia memang tak ada kabel yang full dia. So perjalanan kita makin jauh ke makin dekat pak? Kita dah 9 kilo lah. 9 kilo. So harap sampai dengan sambung kita di depan 2 orang kita mana bekal. So harap sampai dengan Alhamdulillah selamat. 1/3 perjalanan kita dah selesai. Makan pun dah. Jadi kalau tengok leak pack kat depan tu tengah bertenaga. Captain kita dah beli. So kita berhenti untuk cari tong aku tak dah beli ni, so aku pakai macam ni. So aku nak berhenti kat 7 sekejap cari makanan, cari air. Air apa kita cari ni? Ada ke bung? Ada bung? Ada bung? Mantap, ada bung. Berapa ringgit bung? Baik garang-garang ni dari setelik. Oh, Airbnb tu. Oh. Dah try kau? Tak try? Belum. Kita stop dekat 7E Taman Melu. So ambil sikit. Ada dua jalan. Sama ada kita nak pergi Bukit Sagar ataupun kita nak pergi Bukit Ampang. Kalau kita nak pergi Ampang. Berapa km lagi? Rehydrate dengan dah berapa km? Betul? 11 berapa? Jam pukul 11.17 pagi. Assume later. Jaga sampai berapa sekarang? Pukul 12 Lepas ni kita ke puncak. Lalu set up gambar. lepas turun 12.1 lah. So lunch. Balik. Kecil balik. Lunch kita target nak semayang dekat Solat Zuhur. Simpang 3, lepas tu 16. Lepas tu 14. Lepas tu kita terus ke Primak Alam Damai. Dengan Grab ke dengan jalan kaki tu nanti saya bagi tahu. Tengok sampai tengok pengairan kita orang di sana. Kita reverse. Air kalau berapa ringgit? RM4 kena scam ah. Aduh. Air pun RM2. Lemon. Air masih event. Kanan. Jom. Laju. Okey. Okay. Masih steady. Steady ya. Kita misi. Expect lima. Yes. Belum masuk mendaki lagi kan? Tak boleh lawan arus. Ni. Tak boleh. Bawah tu ada terowong tu kita paling. Kena lari belakang. Sekarang dekat nampak tu. Pekan 14 pulang kan? Ya. Drop. Boleh? Kita. Go. Kita motor. Kita. Ni masuk kiri je. Boleh. Terowong tu mana? U-turn. Tengok. Lupa jangan hilang tau. Sikit sampai dah? Lupa jangan hilang. Apa kat Triple tu siap pesan? Kau jangan hilang. Abang kata Triple tu cakap gitu. Jangan lupa jangan hilang. InsyaAllah lupa gunakan. So basically aku join ni bukan untuk saja untuk menguatkan lagi tulang aku kat aku punya. Kan aku sila nak halangan jalan raya kan. So aku nak kuat lagi aku pergi lah join diorang. Aku tak pernah berjalan macam ni kan. Tapi sekarang ni aku dekat Lebuh Raya SKB Lebuh Raya Suki Dia Bukit Ampang. Panas. Membara menyala sistem. So panas-panas ni kau kena pakai ni. Nampak ni cuff untuk lelaki sekulil. Dalam dia kita selet je. Selet je. Senang. Lepas tu dah tutup. Macam tu je. Kosong poket. Orang mendaki dah taman. So kain di mana ni aku tak pasti. Tapi aku menggunakan tongkat daripada Shopee RM10 je. Tapi bukan tongkat hiking lah. Tongkat untuk kaki macam ni.
tongkat ni kaki sakit. Tongkat hiking macam Asfar pakai tu. So kalau korang nak tongkat hiking, Asfar dia tongkat apa? Tu tongkat hiking. Ni tongkat orang sakit. Tapi boleh lah mana-mana nak pakai. Kita berhenti jap dekat persimpangan jalan. Cuaca agak baik. Korang lebih lah kan? Lebih. Macam lebih kurang pukul 1. Hampir pukul 1. Tak sebab kita tengok weather forecast malam 2 hari hujan. Jadinya sekarang walaupun kita panas lagi, kita boleh meneruskan aktiviti dengan baik. Jadi kita consider baik ya. Alhamdulillah. Malam tengok weather forecast 2 hari hujan. Pukul 1 kan? Pukul 1 pukul 2. Tapi tak ada nampak tanda nak hujan. Ya. It must be written. I just lost my access to the night. Somewhere love had bidden. I chased the apple and realized can't let it go. Kita sekarang berada di Ampang Look Up Point. Jom tengok apa di sini. Macam ada galeri Puncak Alop. Ada 1, 2, 3, 4, 5 puncak. Puncak Alop dah maju sekarang. Dulu tak ada ni kan? Itu Bengkalai sini. Kan orang buat ekspedisi tengok hantu lah semua. Ya. Look Up Point. Bukan macam ni. Sekarang dia dah maju kan. So, macam ada parking lagi kau bayar. Dan stop untuk dehydration. So sekarang kita dekat Jatuh Bukit daripada Ampang Loop. Kita sedang menuruni Bukit Ampang. Dah akan ke Masjid Batu 14. So tadi kita mendaki, sekarang kita menurun. Berapa km? 17. Total 17 km. Boleh HM mana ni? Boleh nampak ya HM. Nampak tunggu final. Kita nampak bawah ni. Jadi kita orang buat bridge. Betul? Kita nak ikut kan. Ini Bridge ni. Dulu jalan Ampang ni kat bawah. Jadi East Klang Valley Expressway. Semenyih. kira baru ni ke? Betul tak? Semenyih. Dapat terceras dulu kan. Gampang. Dari potong kan? Memang tu betul. Cuaca mungkin terik ya. Panas. So yang penting hydration okey. So alhamdulillah kita dah sampai kat masjid. Tak bisa je pun. So kita relax sikit kat sini dan teruskan perjalanan. Jom kita berhenti rehat dekat kedai nasi kandar Habib. Jom kita masuk bilik aircon lah sikit. Bagus. Ada bilik aircon. Tempuh lebih kurang 21 km. Tapi disebabkan cuaca makin panas, kami decide untuk naik Grab saja. Respect pada rakan yang teruskan. Nanti aku share gambar diorang. Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If
If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on a spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. You hit me up when the nights get slow, but then disappear when the highs get low. I ain't your maybe, tell me what it is, 'cause I'm way too grown to be messing with a love like this. I give you love, but you ration yours. But you ration yours. You open up just to close the door. You stay closing doors. I stay up late trying to read your mind. I can't read your mind, but your love rules that change all the time. Changing all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on the spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. Why you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on the spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always half